hadis kedua. An Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu Rasulullah SAW iza kabbara ja'ala yadayhi hazwa mankibaihi wa iza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara zahrahu fa iza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Maksudnya daripada Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu telah berkata, aku telah melihat Rasulullah SAW apabila bertakbir, baginda menjadikan dua tangannya menyamai dua bahunya. Macam mana? Macam ni. Sama ni. Sama dengan bahu. Ataupun sama dengan telinga. Bukan macam ni. Bukan macam ni. Bukan macam ni. Bukan macam ni. Ada orang nak bagi sentuh, tak boleh. Okey. Baginda menjadikan dua tangannya menyamai dua bahunya, dan apabila rokok baginda memegang dua kepala lutut dengan dua. Bila rokok tangan pegang kepala lutut, pegang. Lepas tu jari, masa pegang tu jari macam tu ke buka? Buka. Buka. Jangan pegang paha. Jangan pegang betis. Kalau pegang paha, solat sah tak? Sah, tapi tak dapat pahala sunnah Nabi, pegang kepala lutut. Berapa banyak orang solat, patut dia dapat pahala banyak, tapi tak dapat. Sebab tak sama dengan cara solat Nabi. Kemudian meluruskan belakangnya, apabila bangun daripada rukuk, baginda berdiri tegak. Sehingga setiap tulang belakang baginda kembali ke tempat asal.